Okey, Assalamualaikum dan selamat kembali ke saluran YouTube Cikgu bernama Ming Lao Shi. Dan sebelum saya mulakan video saya kali ini, jangan lupa untuk langgan saluran saya, kongsikan video ini dan juga tekan butang suka kalau rasa video saya ini dapat membantu anda di rumah. Dan anda juga boleh tekan butang sertai ataupun join untuk memberi sokongan kepada saluran YouTube saya. Dan hari ini saya akan bedah buku teks matematik tahun 2 jilid 2 di bahagian terakhir dalam bab ruang, iaitu latihannya. Jadi soalan pertama di sini, okey. soalannya 说出 W, X 和 Y 的名称说出 W, X 和 Y 的名称说出 ada maksud terangkan, bagi tahu ataupun nyatakan. W, Y 和 dan W, X 和 Y, W, X dan Y punya 名称 rujuk kepada nama. Jadi kita ada 顶点 kita ada PM, kita ada 角 mungkin, okey, 平面 曲面, okey. Jadi itu adalah namanya, dia punya mingcheng, okey. Dan mingcheng ini pentinglah dalam matematik, okey, sebab ada macam-macam nama, okey, tak spesifik kepada bab ruang ini sahaja, okey. Dan kemudian soalan kedua, 三角形内是什么平面图形？三角形内是什么平面图形？三角形 segitiga, 内 ini rujuk kepada dalam. Jadi dalam segitiga 是什么 adalah apa, 平面图形 rujuk kepada bentuk 2D ataupun bentuk permukaan rata. Dan kemudian soalan ketiga, 三角形有多少条边和多少个顶点？三角形有多少条边和多少个顶点？三角形 segitiga 有多少条 ada berapa, dan 条 ini adalah penjodoh bilangan, dan 边 sisi, 和 dan 多少个 berapa, dan ke ini juga adalah penjodoh bilangan, dan 顶点 rujuk kepada bucu. Dan kemudian soalan keempat, 圆有多少条边？圆有多少条边？圆 bulat, 有多少条 ada berapa, dan 条 ini adalah penjodoh bilangan, dan 边 rujuk kepada sisi. Dan kemudian soalan kelima, 左图是10的卡片，左图是10的卡片，左图gambar rajah kiri, dan 左 ini ada maksud kiri, dan 图 ini ada maksud bentuk lah. Dan 是 ialah 10 nama orang, mungkin 10, dan 卡片 rujuk kepada kad. Dan 他要把卡片剪成大小相等的2张，他要把卡片剪成大小相等的2张。dia 要拿 把 kata kerja yang menarik, yang special. Pa ini ada maksud ambil, dan dia nak ambil apa? 卡片 kad. Dan dia nak ambil kad itu, dia nak buat apa? 剪成, okey, 剪成 gunting menjadi, 大小 dekat sini rujuk kepada size, dan 相等 rujuk kepada sama, dan 2张 rujuk kepada 2 keping, dan 张 ini pun penjodoh bilangan. Dan dia nak gunting kad tersebut menjadi 2 kad yang sama size, okey. Dan 它有多少种减法呢？它有多少种minta maaf, 它有几种减法呢？ okey, 它有几种减法呢？ dan dia 有 ada, 几种 rujuk kepada berapa jenis, dan 种 ini pun penjodoh bilangan, dan 减法 rujuk kepada cara menggunting, dan ne ini rujuk kepada pula. Jadi dia ada berapa jenis cara menggunting untuk dapatkan 2 keping saiz kertas yang sama. Dan kemudian muka surat seterusnya, okey, di sini ada satu permainan disebut sebagai 七巧板游戏. 七巧板游戏. Dan 七巧板 ini adalah permainan ini yang dinamakan tangram ataupun bahasa bakunya tangram, okey, tangram. Dan 游戏 rujuk kepada permainan. Jadi 拼出三角形、长方形和正方形，拼出三角形、长方形和正方形，拼出, okey, 拼 ini ada maksud susun lah, okey, susun puzzle biasanya, 拼 ini, okey. Dan 拼出, okey, cuba susun, okey, susun apa? 三角形 segi 3, 长方形 segi 4, dan 和正方形 dan juga segi 4 tepat. Dan budak lelaki ini dia kata, 也可以这样拼，也可以这样拼，也 juga 可以 boleh 这样 begini
sebegini ataupun ping susun. Dan dia kata juga boleh susun sebegini. Okey, ataupun juga boleh susun macam ini. Dan 还有其他拼法吗？还有其他拼法吗？还有 masih ada 其他 yang lain ataupun yang lain-lain. 拼法 rujuk kepada cara susun, cara menyusun. Dan fa dekat sini macam 减法 tadi. Jadi fa dekat sini ada maksud cara, dan ping susun, dan mah ini soalan lah ke. Jadi itu sahaja untuk video kali ini. Kita dah selesai untuk bab ruang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa untuk tinggalkan komen anda. Dan Assalamualaikum dan jumpa lagi.